sedap juga dengan bunyi gerik pagi-pagi. Jadi tuan-tuan yang mulia, pagi tadi lepas subuh, Imam bercerita tentang 4 nikmat hidup. Siapa dapat, dia akan bahagialah. Iaitu hati, lidah, badan dan teman. Hati, lidah, badan dan teman. Hadis daripada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang diberi 4 perkara ini, dia telah diberi kenikmatan hidup lah. Itu hati yang sentiasa bersyukur, alhamdulillah, syukuran dengan segala nikmat walaupun sekecil-kecil nikmat. Kemudian lidah yang sentiasa berzikir, bila bercakap je Allah suka, kan? Tidak ada yang sia-sia daripada lidahnya. Ketiga, badan yang sabar dengan segala dugaan, sehat, alhamdulillah. Dan keempat, isteri yang menjaga maruah lah. Siapa dapat keempat-empat ni, maka dia dapat nikmat hidup, kata Nabi. Jadi bersyukurlah kalau kita diberikan atau kita dapat unlock keempat-empat perkara ini. Selamat pagi. Wah.